dapat slide ni tak? Kan? Okay. So slide yang disediakan oleh pihak admin, tapi sebelum tu disclaimer dulu So apa yang dikongsikan hari ni adalah untuk tujuan pembelajaran, okay? Untuk tujuan untuk kita nak mengkaji lah bukan tujuan suruh beli ataupun jual. Okay? Segala keputusan tindakan pelaburan adalah tanggungjawab pelabur Alright, so tiada pihak yang bertanggungjawab melainkan diri sendiri yang perlu bertanggungjawab. Untung rugi you all punya. Okay. Alright, so untuk sesi hari ni, ni adalah slide yang disediakan. Okey, kita nak saya pakai slide saya lah Sama je lebih kurang je. Okey. Okey. So, topik hari ini adalah perbezaan buy on dip dan buy on pullback dalam saham dalam pelaburan saham atau melabur atau berdagang saham. Okey, untuk hari ini saya percaya yang biasanya orang yang join-join ni adalah biasanya orang-orang baru lah Kalau orang-orang lama tu mungkin dia dah expert dah biasa kan. Tapi kalau yang baru-baru ni nak belajar lebih lanjut lah. Okey, so topik hari ini, so ini adalah isi kandungan yang akan dikongsikan. Alright, so yang pertama adalah apakah itu buy on dip, buy bukan dip buy on dip. Dip, dip dia celup. Buy on dip dengan dip lain, dip dalam tu tidur, deep sleep kan. Buy on dip macam mana nak pronounce Buy on, tak apalah kita sebut you all faham lah Buy on DIP dengan DEEP. Ada perbezaan lah DIP dan buy on pullback. So kita akan bincangkan tentang ada 6 perkara yang bincangkan secara ringkas. Yang pertama adalah kita nak tengok apakah itu buy on dip, buy on pullback. Ini pun salah je tu ada dia kalau prepare slide last minute kan. Tapi boleh je breakout pun boleh juga kan. Okay, pullback. Okay. Right. Yang seterusnya adalah ciri-ciri perbezaan buy on dip dan juga buy on pullback. Yang seterusnya adalah kita nak tengok market sentiment, candlestick pattern, chart pattern dan juga indicator lah. So ini untuk memudahkan untuk kita nak beli dan jual. Okay, tapi sebelum tu saya nak tanya you all, okay, saya nak tanya you all satu soalan cepu emas. Soalan ni rasanya mana yang punya ni Mana you all punya kat sini? Mungkin tak nampak kot. Bisa ada hilang-hilang. Sekejap. Stop share. Okay. Saya nak tanya you all berkenaan tentang matlamat pelaburan. Apa tujuan anda terlibat ataupun apa tujuan anda melabur dan berdagang saham? Okey, apa tujuan? Yang pertama, okeylah, saya bagi jawab soalan pilihan objektif lah. Yang pertama adalah A adalah nak bagi broker commission. Okey. B adalah nak ikut kawan-kawan. Okey. C adalah terpengaruh dengan social media dengan sifu-sifu saham. D adalah nak buat untung. A, B, C, D. Cuba bagi jawapan D. Okey. Right. Mau kaya. D lah jawapan dia. Okey. Apa jawapan dia cepat? D adalah nak buat untung. D Yohaida Yub, D Zaki Hadi, Marta Syahdi, okey Fakrul D, Robert Sampurai. Sorry kalau salah sebut D D adalah kita nak terlibat dalam pelaburan saham. Tujuan kita ataupun apa yang kita nak dalam pelaburan saham adalah kita nak untung lah. Siapa nak rugi? Mana ada orang nak rugi? Alright. So tetapi risiko perlu dipertimbangkan sebab untuk kita nak dapatkan untung kita perlu ambil risiko lah untuk kalau macam kita nak dapat gaji, nak pergi kerja, ada risiko juga kan atas jalan lah macam-macam lagi cerita-cerita risiko-risiko kat tempat kerja kita kan. Yang kerja yang betul-betul apa ni berbahaya kan berlakon apa ni kan action watak watak aksi kan. So berbahaya juga kan. Buruh-buruh kerja buruh ke even uh, kita nak pergi kerja naik kereta pun ada risiko kan atas jalan kan. So risiko tetap ada, cuma yang perlu kita ada adalah perlu kita buat adalah uruskan risiko lah. Okay, so untuk kita nak terlibat, untuk kita apa yang kita nak dalam pelaburan saham adalah kita nak untung. Alright, so bila kita nak untung dalam pelaburan saham, saya shortcut kan. Dalam pelaburan saham, cara untuk kita nak buat untung ada dua. Right, yang pertama adalah
ataupun jenis keuntungan yang kita boleh perolehi dalam pelaburan saham ada dua. Okey, yang pertama adalah sekejap share, share screen lah. Yang pertama adalah uh, mana tadi screen? Okey. Saya ambil satu satu contoh kat sini lah. Yang pertama adalah dari sudut pendapatan. Kita dapat pendapatan. Pendapatan. Yang kedua adalah uh, beli pada murah, beli rendah, jual tinggi. Okey, beli rendah, jual tinggi lah. So dua kaedah, dua benda yang kita boleh dapat pulangan dalam pelaburan saham melabur atau memberdagang saham lah. Melabur dan berdagang saham. Dua peluangan yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan ni maksudnya macam ni. Kita beli saham syarikat tersebut. Modal kita katalah 10,000 RM 10,000. Okay, kita beli. Kita ambil kasar kita ambil amount berapa kuantiti kot. Katalah harga RM1 lah. So 10,000 unit lah. 10,000 kuantiti lah kan. 10,000 unit saham kita beli. Uh, pada harga RM1. So total investment kita, pelaburan kita adalah 10,000 lah. Dan juga pulangan yang kita dapat, syarikat bagi dividen. Syarikat bagi dividen 250, 250. Kan? 250 pada bulan 6, 250 lagi pada bulan 12. Dua kali dia bagi. Okey? So bermaksud total 500 lah. 500 daripada jumlah kita melabur 10,000. So 5% lah kita punya pendapatan. Okey? So nak tanya lagi soalan lagi. Kan? Nak tanya. Dari mana syarikat dapat macam mana nak tengok sekejap kat sini kot. Siapkan? Okey, dari mana syarikat dapat duit nak bagi dividen, nak bagi pendapatan? Dari mana syarikat nak dapat duit bagi pendapatan? Soalan. Okey, dari mana syarikat dapat duit untuk bagi dividen? Okey, ni orang-orang baru ni. Kena tanyalah. Okey, dari mana? Keuntungan syarikat. So, okey, Zakia kata keuntungan syarikat. Okey, Aniza kata keuntungan syarikat. Syarikat beroleh keuntungan daripada menjalankan perniagaan. Okey, daripada menjalankan perniagaan, syarikat bagi untung. Katalah kita beli 10,000 unit saham berharga RM1. Okey, trading activity jual beli dan untung. Okey, pun boleh juga. Katalah perniagaan syarikat adalah jual 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 barang-barang perkhidmatan lah. Tak kisahlah apa-apa, jual telefon ke, jual jam ke, apa semikonduktor ke, minyak ke kan. So dia beli dan jual barang tersebut. Dia beli katalah kos dia beli adalah RM1. Dia dapat jual RM2. Okey, lepas dapat jual RM2 tu, dia tolak lagi lah ada kos-kos lain, ada untung. Katalah ada untung, syarikat ada untung uh, 200,000. Ni contoh lah, nak kasi faham kita ambil nombor genap. So 200,000. So 100,000 okey, nak diagihkan kepada para pelabur pedagang. Okey, dan diagihkan para pelabur, para pemegang saham. Dan para pemegang saham tu dapat agihan lah. Kalau kata ada 10,000, katalah 25 sen sesaham. 25 sen saham. So 250 lah. Katalah ada 10,000 kan. So 250 lah. Okay. So itu adalah dividen. Syarikat jalankan perniagaan dan juga syarikat bagi kepada para pelabur dalam bentuk dividen. So itu adalah keuntungan yang pertama. Okay. Ataupun pulangan yang syarikat boleh bagi. Dan yang seterusnya adalah syarikat. Sekejap, tak biasa skrin ni macam ni. Sekejap. Besar kan? Yang kedua adalah syarikat bagi pulangan. Uh, Syarikat jalankan perniagaan, okey. Tetapi katalah syarikat untung, katalah total setahun syarikat untung RM1. 2 juta lah, 2 juta. Syarikat untung 2 juta. 1 juta dia agihkan. Okey, lagi 1 juta syarikat simpan untuk rolling, untuk kembangkan lagi perniagaan. Alright, so tadi katalah kita invest 10,000. Kan? Ada untung 1,000. Syarikat sebenarnya untung 1,000. Earning per share adalah 1,000. Earning per share adalah 10 sen.
Okay. Bermaksud 10,000 kita invest. Keuntungan yang kita dapat, yang syarikat dapat adalah 1,000 daripada modal kita. Tetapi yang diagihkan, yang dibagi kepada kita adalah 500 saja. Lagi 500 syarikat simpan untuk kembangkan lagi perniagaan. Okay. Boleh faham maksud ni? Boleh faham tak? Takut tak boleh faham. Boleh faham tak? Mana ni? Sekejap. Size screen. Sekejap, dia patut kena ada dua screen. Boleh faham tak? Setakat ini boleh faham? Cuba bagi feedback sikit. Okey. Maksudnya syarikat bagi 500 dia bagi, dia agihkan, lagi 500 dia simpan dalam akaun bank. Dalam akaun syarikat. Boleh tak? Alhamdulillah. Okey. Boleh faham So dia simpan untuk dia nak kembangkan lagi. So aset kita sebenarnya kalau tadi kita mula dengan 10,000, so sekarang 10,000 dah jadi 10,500. Cuma 500 tu tak di-cashkan. Okey. So tak di-cashkan. Jadi kita nak jual saham kita. Kalau tadi RM1 sesaham. Sekarang ni uh, nilai dia dah meningkat dah sebab ada keuntungan terkumpul. Jadi kalau kita nak jual RM1.05 sesaham, boleh. Dan bukan boleh. Kalau kita nak jual RM10 pun boleh kalau ada orang nak beli. Kan? Okey. So bermaksud saham kita kita nak jual tu di pasaran. Kalau ada orang nak beli dengan harga yang tinggi, kita boleh jual. Dan kalau tak ada orang nak beli dan kita nak jual juga, kan? Kita nak jual juga. Dan kita jual murah-murah. Kita jual 90 sen. Kita jual 80 sen. Tadi kita beli RM1 sesaham. Sekarang kita jual 90 sen. Rugilah. So sekarang ni cara untuk kita nak buat keuntungan dalam pasaran saham ada dua, iaitu pertama adalah daripada pendapatan, yang seterusnya adalah beli rendah dan jual tinggi. So kita nak untuk hari ni, untuk sesi hari ni kita nak explore part yang ni. Part yang uh, buy on dip, buy on pullback ni, ini adalah berkaitan dengan harga, harga saham atau kita panggil technical analysis. Right? So kita nak tengok, kita nak beli murah, kita nak beli rendah, kita nak jual lagi tinggi. So ini adalah kaedah untuk kita nak buat untung. Contohlah tadi kan, kita tengok, kita dah kira harga saham tu RM1, kan? Harga saham tu RM1 dan di pasaran saham ada orang nak jual beli, berlakunya transaksi pada harga RM1. So kita tak nak beli, kita kata tunggu nanti Donald Trump nak buat announcement, mesti ada orang nak jual murah-murah. Kan? So tunggulah, tunggu. Ya, Donald Trump buat announcement, harga 60 sen. Okay, syarikat perniagaan jalan macam biasa, dia jual lagi dia punya apa-apa produk-produk dia, kan, dia jual lagi. So ada orang nak jual, jual 90 sen, jual 80 sen, jual 70 sen, jual 60 sen, kita pun beli 60 sen. Okey, lepas kita beli 60 sen, harga membuat lanturan. Ada Donald Trump buat announcement lagi, oh tak ada, kita tak cancel tarif ataupun kita tangguhkan tarif. Contoh kan. Kemudian para pelabur tadi masuk balik. Ramai para pelabur mula masuk membeli dan membeli, nak beli, of course yang beli 60 sen, kita beli 60 sen, kita tak nak jual lah 50 sen, kita nak jual 70 sen. Ya, kita nak jual 80 sen. Kita nak jual lagi tinggi. So itu antaralah contoh, ataupun kalau buy on pullback. Okay, buy on pullback ni, katalah harga RM1, kan? Harga RM1. Kita nak jual pada harga RM1.10. Lepas tu ada orang beli RM1.10. Kemudian lepas ada orang beli RM1.10, tak ada orang nak beli lagi tinggi daripada RM1.10. Orang nak jual murah-murah masa tu. Kita tunggu, kita tengok ini cantik ni, RM1.05 ni cantik ni. Kita pun beli RM1.05. Okay. So itulah dia buy pullback tu. Daripada RM1, dia pergi RM1.10, dia turun RM1.05. Masa RM1.05 tu kita beli, kita simpan. Kemudian dia naik lagi RM1.20. Okay, daripada RM1.05, dia naik RM1.10, naik RM1.20. So itulah dia buy on pullback secara ringkas. So itu adalah macam mana kita nak faham secara ringkas lah untuk lebih ni. Okey, jom kita masuk ke definisi dia. Buy on dip ni adalah membeli saham selepas harga jatuh mendadak disebabkan katalis negatif seperti berita buruk ataupun panic selling. Okey, menjual semula apabila harga saham membuat lantunan, atau boleh simpan untuk jangka masa lebih panjang untuk mendapat pulangan yang lebih banyak lah. Okey, buy on pullback pula adalah membeli saham yang membuat penurunan sedikit ketika harga saham dalam jajaran menaik. Yang seterusnya adalah menjual semula apabila harga saham membuat lantunan, atau boleh juga sama je, dia sama, boleh juga nak simpan jangka masa panjang, dapatkan pulangan dalam bentuk sama ada dividen ataupun kenaikan harga saham yang lebih tinggi lah. Okey, ini contoh. Saya ambil contoh kaunter IT Max. Okey, IT Max ni.
Boleh nampak tak skrin sebab kita nak tunjuk ni ya, nak tunjuk ni uh, mouse ni, arrow ni. Okey. So kalau kita tengok dia membuat kenaikan, ini dalam jajaran uptrend membuat kenaikan. Alright. So saya gunakan moving average. Ini moving average nama dia. Yang baru-baru ni, garisan-garisan ni moving average. Nanti kita akan explore lebih lebih deep sikit lah. So ini adalah harga membuat kenaikan dan kemudian membuat penurunan. Daripada harga RM1.5 sen, RM1.70, dia naik sampai RM2, RM2, RM2 lebih. Lepas tu dia turun RM2 sekitar. Berlega-lega. Inilah nama dia buy on pullback. Kemudian membuat kenaikan, kita boleh jual dekat sini ataupun kita nak simpan lagi. So ini adalah buy on pullback. So yang ni adalah buy on dip. Kan, buy on dip. So kalau tengok Donald Trump kan, dia buat announcement. Kalau kita tengok overall chart adalah dalam jajaran uptrend lah. So saya ambil contoh counter US Nvidia. So berlakunya panic selling dekat sini, bawah bawah 90, bawah bawah 100 kan. Kemudian membuat lantunan semula, membuat kenaikan semula pada 131. Okey, kalau kita beli pada 90, kita jual pada 131, dah ada untung berapa ribu tu. Almost dekat lebih daripada 40% lah. Okey. So 40% membuat keuntungan. Okey. So itu adalah secara ringkas untuk kita nak faham apakah itu buy on dip dengan buy on pullback. Alright, so ciri-ciri perbezaan untuk buy on dip dan buy on breakout ni. Okay. Asal harga jatuh mendadak. Okay. Yang buy on pullback ni dia turun sedikit. Jom kita tengok contoh lah. Contoh lebih 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 mendalam. Mana dia? Okay. Contoh lebih mendalam. Saya ambil contoh KGB. Okay. KGB. Okay, KGB ni sebab saya ada klien tanya. Kan. Itulah bila dia tanya so kita jawab lah. Kan. Dia dapat beli dekat sini. Dia dapat beli betul-betul 52 week low ni. Garisan 52 week low ni kemudian dia membuat lantunan and then dah take profit lah. Okay. So ini adalah ketika berlakunya announcement, berlakunya tekanan jualan dan kalau kita tengok dekat Bursa Malaysia, indeks Bursa Malaysia, okay. Indeks Bursa Malaysia FBM KLCI. Okay, ketika ni tarikh lebih kurang tarikh 9 April 9 April dan kalau kita tengok dekat ni 9 April this area lah. Okay, dia beli 9 April. Betul tarikh dia tengok sini 9 April and then buat lantunan. Dah take profit, settle. So ni adalah buy on dip. Okay, ini adalah buy on dip. Dan kalau kita nak tengok buy on breakout, saya ambil contoh Timecom. Okay, Timecom. Timecom kalau kita tengok ni adalah short term dalam jajaran uptrend. Okay, kalau kita tengok overall dia memang dalam jajaran uptrend. Okay, kita ambil yang terdekat saja dalam jajaran uptrend and then pull back and then buat reversal. Ni pun berlaku sikit selling pressure. Ni pun ada buy on dip opportunity peluang kat sini 9 April betul tak? 9 April. So syarikat bagus, syarikat solid dan membuat lantunan, membuat kenaikan. Okey, beli dekat sini, jual kat sini. Beli dekat RM4.90. Sekarang dah ada 8%, 7%. Right. So dalam masa yang singkat lah. Right. So ini adalah buy on dip. Ini adalah buy on breakout. Sorry, buy on pullback. Okay, on pullback. Okay. So itu adalah mana slide ni? Okey, itu adalah asal harga. Berlakunya kejatuhan mendadak disebabkan ada news katalis yang membuatkan para pelabur bimbang, takut dan panik dan menjual dengan whatever price dia nak jual juga kan. Kan. Katalah dia nak jual kat dia beli RM1, nak jual kat 90 sen, tak ada orang nak beli 90 sen. Dia nak jual juga. Dia jual 80 sen. Kan? Tak ada orang nak beli ataupun ada orang nak beli tapi tak ramai orang nak beli pada 80 sen. Orang nak beli pada 70 sen. Kan? Dia jual lah pada 70 sen. Kan? Selepas jual pada 70 sen, dah tak ada orang nak beli pada 60 sen dah. Dah habis rendah dah. Okay, dah habis rendah. Dah tak ada orang nak beli pada 60 sen. Jadi orang lain nak beli juga. Ada orang lain nak beli. Dia kata, dah tak dapat dah harga 60 sen ni. Nak beli 70 sen. Orang 70 sen tak nak jual. Kan? Orang 70 sen tak nak jual. Dia nak jual kat 80 sen.
Lepas tu keluar news announcement, kan, okey dah, market okey, tak ada apa ni kan. Kan. Orang nak beli, belilah 80 sen. Orang beli 80 sen, beli 90 sen, beli RM1, beli RM2 kan. So naiklah, tu buy on dip. Okey, buy on pullback pula adalah syarikat ni bagus. Syarikat ni dalam perniagaan makin meningkat kan, makin meningkat. So keuntungan meningkat kan. Kemudian harga pun naik lah, daripada RM1 naik RM1, 10 sen kan. Lepas tu sampai RM1 10 dah tak ada orang nak beli dah tinggi-tinggi. Orang nak jual tu dia tak nak jual murah-murah. Tak apalah, jual lah sikit-sikit, RM1 9 sen, RM1 8 sen kan. Lepas tu naik balik RM1 10. RM1 1 sen turun balik RM1 9 sen, RM1 8 sen, RM1 7 sen. Naik balik RM1 8 sen, RM1 9 sen kan. So kemudian tak ada dah orang nak jual dah pada harga tu kan. Orang yang nak beli dia nak beli juga pada RM1 10 sen, RM1 11 sen, RM1 15 sen, okay, RM1 20 sen, naiklah harga tu. So itu adalah pullback, buy on pullback, right? So orang nak beli dan orang yang nak jual dia nak jual tinggi-tinggi ya. Kan, siapa sini nak jual murah-murah? Siapa sini nak beli kan? Okey, kita rehat sekejap. Kita rehat sekejap. Ada tak kat sini yang nak beli murah-murah dan jual lagi murah? Tak ada, type tak ada. Type tak ada. Kita nak borak-borak je, kita nak santai-santai. Okey, ada tak? Dia kena ada two way two way communication. Okey. Tak ada tak nak Ada tak yang nak beli murah tapi jual nak murah lagi murah? Tiada. Farida tak ada, Syazana tak ada tak berminat nak jual lagi murah. Okey. So itulah dia. So siapa sini nak beli murah dan nak jual lagi tinggi? Kan? Siapa nak type nak? Cakap nak beli murah dan nak jual lagi tinggi. Saya kan Aminah nak beli murah Okey, kita nak lah kita nak beli murah dan kita nak jual lagi tinggi. Okey, so macam mana sekarang ni kita nak uruskan kita nak beli murah dan kita nak jual lagi tinggi? Kan? Macam mana kita nak beli murah dan kita nak jual lagi tinggi? Apa perkara yang perlu kita lebih mendalam untuk kita nak buat keputusan yang nak beli murah dan nak jual lagi tinggi? Okey, ada dua bentuk pulangan kan? Satu daripada buy low sell high kan? Ada dua bentuk pulangan. Income, okay, syarikat kita beli dan kita simpan je. Harga tu dia nak jatuh ke, dia nak naik ke, dia punya pasal. Dan kalau katalah kalau kata kita ada uh, uh, cash yang cukup, modal yang cukup, katalah jatuh kita beli lagi. Sebab apa kita nak income. Contoh tadi saya bagi contoh, kita beli pada harga RM1. Syarikat bagi dividen 5 sen sesam. Maksudnya kalau modal kita 10,000, kita beli modal 10,000, syarikat bagi 500 setahun. Kemudian harga saham jatuh. Tadi harga saham satu saham RM1, kita beli 10,000 unit. Sekarang ni harga saham 60 sen. Okey, harga saham 60 sen. Tapi dividen yang syarikat bagi masih juga 5 sen sesaham. Bersamaan dengan inilah. So dividen kita tadi kalau kita beli RM1 kan, syarikat bagi 500 dividen, kita beli 10,000 unit pada harga RM1, syarikat bagi 500, bermaksud 5% lah daripada modal kita 10,000. Tapi hari ni kita beli pada 60 sen. 60 sen kalilah 10,000. Kan? Bermaksud kita beli pada modal kita adalah 6,000. Syarikat bagi 50 sen juga. Berapa dividen yield kita? Dekat 9%. Okay? Lebih 9%, dekat 10%. Kalau syarikat, tiba-tiba syarikat untung. Syarikat bagi 6 sen sesaham. So, 10%. So, itulah dia skill yang perlu kita nak rebut ketika harga berlaku penurunan. Okay? Buy on dip. Alright. So, itu adalah idea yang you all boleh explore lebih lanjut. Okay. So semua nak untung semua tak nak rugi kan, semua nak untung. So kita nak buy low sell high. Untuk kita nak explore buy low sell high untuk hari ni, saya tak boleh nak terang terlalu detail lah. Benda ni dia besar, dia banyak sangat kita cuma kongsikan secara ringkas saja, secara ni saja. Untuk you all nak lebih lanjut tu boleh boleh advance lebih lanjut belajar, sama ada you all refer your remizer masing-masing. Ataupun tak kisah nak belajar mana-mana. Kalau nak belajar yang saya, kalau siapa yang join hari tu, saya ada kongsikan. Okay, saya ada kongsikan saya punya ni website. Bagi yang nak belajar melalui video yang saya dah sediakan, you all boleh refer lah Okay.
You all boleh refer saya punya website. Okay. Ni bagi yang nak belajar lah. Ah, yang dah buka account dengan Remizer masing-masing, stay, boleh refer pada Remizer masing-masing. Okay, bagi yang nak belajar, just boleh pergi sini. Right, so saya punya website. Okay, so jom kita masuk ke topik yang seterusnya. Tapi nanti dulu. Nanti dulu. Kalau jangan jangan terbeli dulu. Kalau ada yang berminat betul-betul saya nak bagi diskaun. Okay. Kalau ada yang berminat lah Kalau ada mana tadi ni? Sorry, sorry, sorry. Yang kabut. Okay. Kalau ada yang berminat saya bagi diskaun. Kalau tak berminat saya tak boleh nak paksa. Right. So bagi yang berminat sebab ini adalah kalau kita nak go deep lebih lanjut sebab ini adalah secara ringkas secara surface saja. Okay. Yang seterusnya adalah kita nak tengok tadi kita nak tengok perbezaan, ciri-ciri perbezaan. Kita belum settle lagi sebenarnya perbezaan. Okey. So sebab berlakunya buy on dip ni, berlakunya penurunan disebabkan adalah katalis negatif, panic selling lah So berlakunya panic selling kebimbangan, alright. So yang seterusnya adalah yang kalau buy on pullback pula dia adalah retracement. Dia retracement ni apa? Dia tangkap semula lah Retracement bahasa Melayu. Di bahasa Inggeris ni. Dia kena kita kena campur-campur sikit sebab kadang-kadang nak kasih dia dia punya penerangan tu lebih cantik. Penarikan semula bahasa Melayu dia. Penarikan semula, retrace. Dia dah naik dah berlaku kenaikan dan kemudian ada orang nak jual pada orang nak take profit lah katalah yang beli RM1. Okey. Dah kemudian ada orang beli RM1 1 sen, RM1 2 sen, RM1 sampailah RM1 10 sen. Okey. Kemudian orang yang beli pada RM1 tadi dia nak jual pada RM1 10 sen tak ada orang nak beli. Tengok ada orang nak beli murah sikit RM1 9 sen. Dia jual lah pada RM1 9 sen. Dengan RM1 8 sen. Katalah ada orang nak beli lagi RM1 8 sen. Dia jual pada RM1 8 sen. Kemudian dah tak ada orang nak beli dah RM1 9 sen, RM1 8 sen. Sebab apa? Syarikat bagus, syarikat berkembang baik kan. Jadi orang yang nak beli kemudian nak beli sanggup beli pada harga yang lagi tinggi. RM1 1, RM1 11 sen, RM1 12 sen. So berlakulah kenaikan. So itu adalah retracement Yang seterusnya adalah sentimen pasaran. Okey. Biasanya buy on dip ni berlaku apabila berlakunya bearish strong bearish. Strong bearish ataupun bearish juga. Bearish ni dia tak lama, strong bearish pun tak terlalu lama. Kan? Sebab apa? It's about human Saham ni, carta ni ia adalah manusia, dia adalah kehidupan. Dia adalah realiti. Kan? Kalau kita diberhentikan kerja, kan? Takkan kita nak terus menerus putus asa. Kan? Of course kita akan cari jalan untuk okay, kita buat kerja tu, buat kerja ni, buka kedai, buka ni, bawa Grab. Kan macam-macam untuk teruskan hidup kan. Untuk kita fight, untuk kita bertarung, untuk kita apa ni, survive, untuk kita meneruskan kehidupan. Macam tu juga saham. Okey. Bila berlakunya tekanan jualan dia tak lama. Kemudian syarikat katalah macam kita ambil contoh syarikat lah Nestle Nestle. Kita ambil contoh Nestle. Ataupun Timecom ni sendiri. Timecom ni. Kalau kita tengok Timecom ni, hari tu dia dah buat kenaikan tinggi Kenaikan tinggi. Okey, kenaikan tinggi. Syarikat yang bagus, kenaikan yang agak banyak bertahun-tahun dia buat kenaikan, kemudian dah tak boleh nak naik dah. Kemudian keluarlah news announcement yang Donald Trump menang pilihan raya, tarif apa semua kan. Berlakulah penurunan. Okey, berlakulah penurunan. Ni pun tak sampai tarif. Ni Donald Trump belum ni lagi. Dia berlakulah penurunan. Okey. Sampai satu tahap dia dah tak nak turun dah. Dia naik dah. Okey, dia naik. Okey. So inilah Timecom. Apa lagi yang kita nak ambil contoh? Contoh macam Nestle tadi. Okey. Sejauh mana berlakunya tekanan jualan? Sejauh mana orang tak minum Milo, tak makan Maggi? Kan? Tak kisahlah apa-apa. Contoh macam LHI, Leong Hub. Dah syariah ke? Tak syariah kan? Leong Hub tak syariah lagi Ke dah syariah? Ni telur contohnya kan? Ataupun Lehong lah. Lehong confirm syariah. Okay? Lehong confirm syariah. And then, sejauh mana tekanan ni? Kalau kita tengok kat sini, dia buat kenaikan dan berlaku tekanan jualan. Sejauh mana berlaku tekanan? Nampak ada garisan banyak-banyak ni. Okay? So ni semua technical analysis lah. Saya guna Fibonacci apa semua. So sejauh mana berlakunya tekanan jualan. Apa tu? Dia kedua-dua ni pada masa bearish lah kan. So ni sekarang situasi market sekarang masih lagi bearish. Masih lagi bearish dan kemudian kita nak tengok contoh contoh itu saya bagi apa? Kita tengok LGMS. Saya pun tak tengok lagi LGMS. Tapi M Plus ada bagi ni.
Tapi LGMS tak berapa ni sangat. Belum lagi. Okay. Contoh kita ambil construction. Binastra. Binastra pun tak berapa sangat. Yang cantik hari tu saya nampak memang solid. Gishan lah, Gishan. Gishan ni memang memang favorite sebenarnya. Okay. Right. So ni lah, kan. Berlaku tekanan jualan dekat sini. Walaupun ketika ini berlakunya bearish, tapi dia membuat lantunan semula. Okay. So, sekejap, apa soalan? Intabina. Intabina, betul. Intabina. Ya boleh bagi contoh-contoh yang ada macam Inter Bina betul. Inter Bina nampak. Kenapa dia turun betul-betul dekat garisan. Dekat sini dia jatuh kemudian buat lantunan. Kan? 50 tweet low. Right? Membuat lantunan. So ini adalah buy on dip. Right? So jatuh jatuh kita buy dekat celup. Ataupun nama lain adalah bargain hunting activity. Berlakunya tekanan jualan sampai satu tahap dah tak ada orang nak jual. Kemudian berlaku lantunan. Macam mana kita nak detect? By technical kita boleh ni adalah psikologi manusia tau. Kita nak tengok psikologi manusia ni di mana syarikat ni bagus. Contohnya syarikat ni bagus. Syarikat ni fundamental solid kan. Inta solid kan? Ya, kelang kabut. Okey, Inta Bina. Inta Bina okey lah, not bad sih. Inta Bina. Okey lah. Bisnes yang agak solid lah untung cantik, buat bisnes cantik kan. Bisnes yang cantik, untung, right? So, kemudian uh, keluar ya isu yang sekarang isu yang ada adalah geopolitical tension dan juga trade war. Itu adalah isu-isu yang drive untuk berlakunya tekanan jualan, orang panik. Dan untuk situasi bawah Donald Trump sekarang ni, Donald Trump dia agak dia apa? Irrational. Dia always irrational. Ini dia buat announcement, kan? Tiba-tiba dia tarik balik. Lepas tu dia buat announcement, dia tarik balik. Okay? Dia macam ni kalau saya tunjukkan gambar, kita stop sharing dulu. Stop sharing dulu. Okay, biar you tengok skrin yang besar-besar bentuk tangan ni. Okay, kalau dulu masa masa uh, siapa tu? Masa Biden, okay, Biden dia punya carta dia naik macam ni tau. Okay, naik. Dia naik. Okay, terbalik naik macam ni. Tak kisahlah mana-mana. Tapi Donald Trump sekarang ni dia punya naik dia macam ni. Mak, mak. Macam tu. Okay, dia naik. Tapi kalau tak ada apa-apa halangan sangat biasanya dia akan terus uh, keadaan dia pasal dia adalah realiti kehidupan. Okey. Syarikat dia berkembang, dia akan cuba sehabis daya untuk terus berkembang. Keuntungan syarikat akan sehabis daya untuk terus berkembang. Okey. Intabina jadi dia counter Axiata tu dikira pullback ke? P Global ni kira pullback. Axiata ni lebih kepada matured counter tau. Dia lebih kepada dividend stock. Sekejap, share screen. Dia bukan dividen, dia dividen pun tak banyak dia bagi. Tapi sebab dia matured, dia susah nak bergerak. Dia susah dia ni sikit. Okey. Dia susah nak bergerak. Dia bukan susah nak bergerak, dia sekarang ni dalam dalam jajaran downtrend lah. Soalannya apa tadi? Eh, macam mana nak hilangkan benda ni? Dia hitam nanti dia jadi berat. Okey. Soalan dia adalah Axiata tu dikira pullback ke? Axiata ni kita tengok carta lah Axiata Okey. Axiata yang dikatakan pullback, okey, syarat-syarat untuk pullback, pertama sekali dia adalah dalam jajaran uptrend. Dalam harga tu dia membuat kenaikan demi kenaikan demi kenaikan. Okey, saya ambil contoh IT Max. Okey, IT Max. Okey, ni adalah uptrend.
Okey, ni adalah uptrend buat kenaikan. So antara contoh lain apa lagi tadi? MN Holding cantik ke kot. Itu saya dah kongsikan MN Holding kan. Okey, ni dalam jajaran uptrend Low, high, higher low, higher high, higher higher low, higher higher high. So ni macam mana cara untuk kita nak baca uptrend lah. So kalau kita letak indikator ni di garisan garisan mudah aja ya. Okey. Right. So ini adalah kalau yang ni boleh consider as a pullback. This area adalah pullback. Okay, ni adalah pullback. Kalau Aziata ni dia bukan pullback. Okay. Ni high, low, lower high, lower low, lower lower high. Adakah dia nak lower lower low? So ni dalam jajaran penurunan. Okay, ini bukan pullback. Ini dinamakan technical rebound. Dia berlakunya rebound, dia berlaku penurunan technical rebound. Ni bahasa technical lah okey. So ini bukan pullback. Okey, kalau pullback tu tapi yang sedap sikit uptrend Inta tadi tak sedap. P-Globe P-Globe. Okey, macam P-Globe. Ni kan uptrend, ni pullback. Ni pullback. Ataupun saya ambil contoh SCG Berhad. Okey, SCG ni ada dulu. Saya kira untung orang kan. Kita jangan kira untung orang, kita kira untung kita. Okay. Alright. Dia dekat sini. Okay, ni uptrend, uptrend. Okay. Berlaku penurunan. Ni lah namanya pullback. Okay, ini namanya pullback. Right, pullback, naik lagi. Kemudian katalah this area. Ni pullback. Ni pullback. So itu adalah pullback. Dia dalam jajaran uptrend. Okay. IT Max. IT Max ni senang sikit. Okay. Ultimate selagi uptrend. Ni masih lagi uptrend. Okay, macam contoh. Ni pullback. Okay. Ni berlakunya breakout 52 week high. Kemudian pullback. Ni pullback. Alright. Kemudian uptrend. Ni pullback. Turun sikit. Ni yang saya cerita tadi. RM1. RM1 10 sen. Dah tak ada orang nak beli RM1 1 sen. RM1 11 sen. RM1 12 sen. Jual je lah. Yang beli kat bawah ni nak jual, jual je lah. Tapi nak jual, dia jual sikit je. Kan? Nak jual sikit. Ada orang nak beli pun beli sikit je. Kan? Tak ada orang nak beli. Orang tak nak. Bukan tak ada orang nak. Tak ada orang nak beli banyak. Orang nak beli banyak. Kan? Tapi orang nak jual tak nak jual murah-murah. Dia nak jual lagi tinggi. Orang yang nak beli banyak tu dia dapat sikit je. Tapi dia nak beli lagi. Dia nak beli, dia belilah lagi atas-atas ni. So inilah namanya uptrend. Okay? Right? So jelas? Jelas tak? Mana tadi catatan ni? Wala benda ni. Risau pula. Kan? Okay tak? Boleh faham? Yang bertanya tadi J, JD. JD. Okay. P Global ni kira pullback. P Global. P Global. Ya, pullback. Yang ni pullback. Ni pullback. Okay. Cuma pullback ni adalah confirm. Ni ada technical analysis kan. Technical kan carta ni. Dia adalah confirm pullback apabila harga dah naik balik. Dan membuat lantunan dan juga menembusi harga tertinggi sebelum ni. Okay. Kalaulah kata dia tak naik, katalah apa yang berlaku seterusnya adalah berlaku penurunan. Okay, berlaku penurunan. So, turun ke bawah. So, it's not consider. Ni bukan consider pullback lah. Kalau diturun lagi yang terendah, harga terendah, kan? So, ini bukan pullback. Okay, macam contoh, tadi ada yang tunjuk Inta kan? Kita tunjuk Inta. Okay. Macam contoh, Inta tadi. Inta ni cantik kan? Okay. Ni kan, ni uptrend, ni pullback, ni pullback, ni pullback. Ni dah bukan pullback. Ni namanya dip. Dip kan? Dip. Kemudian uptrend, breakout kan? Breakout. Tapi tak bocor lagi. So ni pun dip. Okay. Macam contoh Gamuda. Okay. Gamuda. Kalau kita tengok Gamuda sebelum ni, ni uptrend. Uptrend. Sini pullback. Okay, ni pullback. Ni consider buy on dip ni. Tapi dia buat reverse balik. Uptrend balik. Uptrend. This one selling pressure. Ni dah selling pressure dah. Right. So ni dah dip dah. So ni adalah dip.
So yang tadi P Globe tadi tu adalah memang deep tetapi memang memang pullback. Okay, dia pullback tetapi hanya kita dapat sahkan apabila dia continue. Contohlah contoh dekat sini Gamuda ni kan, katalah kat sini. Sampai this area lah sampai this area kemudian dia buat kenaikan. So kemudian katalah buat kenaikan, ni buat kenaikan. So ini baru consider pullback lah kan macam ni lah. Nah, ni pullback lah kemudian buat kenaikan. Tapi apabila dia dah bocor tu, dia bukan pullback dah. Okey, dia dah bahasa lain dia kita nak consider kalau correction lah Dia just bahasa je tau. Dia just bahasa kadang correction orang kata pullback. Kan? Kan? Cuma tak adalah yang apa? Dia just bahasa. Tak, no matter lah, tak kisahlah apa-apa pun yang penting adalah kita buat untung lah. Itu yang penting sebenarnya. Okay? Right, so back kepada kita punya slide. Ada lagi tak yang tanya? Tancho, kalau kalau tech store consider Tancho, macam mana tuan decide nak beli time jatuh line biru atau hijau? Okey, belum. Terima kasih. Okey. Uh, soalan-soalan counter ni saya skip dulu sebab kita akan go through counter-counter yang go through at least kita nak ambil contoh. Okey, sebab kita tak nak bukan sesi review counter. Tak apa, nanti kita ambil contoh untuk kita nak faham dan kita boleh kaitkan. Contoh macam, oh ni dengan Tancho kita boleh kaitkan. Kita boleh kaitkan dengan tech store dan sebagainya lah. Okey. Decide nak beli time jatuh line biru atau hijau. Okay, untuk nak decide beli tu, dia depend pada masing-masing punya, saya panggil dia adalah trading disiplin. Kita kena ada satu trading disiplin. Yang mana adalah ini adalah yang kita buat sebelum kita nak buat keputusan beli dan jual. Kita buat analisa kan apa-apa macam hari tu saya ada kongsi apa investment thesis. Saya kalau nak beli saya akan buat investment thesis dulu. Sebelum beli saya dah confirm, saya kata okey ini adalah saham yang okey untuk kita nak beli. Let's say lah contoh saya ambil contoh contoh apa yang berkaitan dengan okey saya ambil contoh BM Green lah BM Green. Okey ini contoh aja bukan suruh beli dan jual. Sebab saya dah buat dia punya thesis dia, right? So let's say lah saya beli dekat atas ni, beli dekat RM2 kan ataupun beli dekat RM1.90 lah RM1.90 kan. Dekat sini saya ada mark kat sini pun. Naik berapa persen, turun berapa persen. RM1.90 kan. Kemudian membuat penurunan. Okey. So ada tak uh, possible untuk saya cut loss? Saya dah buat investment thesis. So itu adalah trading disiplin. Saya kata tak ada, ni tak perlu cut loss, ni boleh hold lagi. And then kan. Kemudian deep. Ni macam kena tambah lagi. Kan, ni deep. Right. So untuk kita nak beli dan jual tu dia depend on kita punya training and practice tau. Bukan bukan bila kita dah kerap training and practice, kita dah biasa, kita akan expert lah Kita akan expert, right? So biru atau kadang kalau kita tengok biru, contoh hijau. Contoh hijau. Kita membeli dekat sini hijau. Kemudian buat lantunan. Kan? Kemudian kita tak jual. Sekarang ni harga dah bawah hijau. Harga dah bawah hijau. Dah bawah hijau dah. Kan? So, syarikat tu okey je lagi tu. Okey je lagi. Betul. Kan ni contoh lah, contoh bukan suruh beli, bukan suruh jual okey. Kenapa saya kata okey lagi sebab kita dah buat analisa lengkap kan dan kita baca renewable sector apa semua bla bla lah. Okey ni. So boleh hold lah. Ni contoh lah. Dia berbalik kepada kita punya trading disiplin, right? Itu adalah depend masing-masing. Kalau ada yang nak jadi trader, yang nak jadi short term trader, nak in out in out in out, uh, ada banyak teknik, ada banyak kaedah. Itu kita panggil sebagai trader. Trader ni saya consider ada 3 jenis trading disiplin. Okay, kalau you all tengok dekat sini, right? So trading and investing discipline. Okay, so nak jadi scalper intraday, beli hari ni, jual hari ni juga. Swing pula, beli hari ni, jual esok ke, minggu depan ke, lusa ke. Position dia lama sikit. Sebulan, bulan depan ke, 3 bulan ke. So itu adalah trader lah. Okay, kalau kita disiplin kita nak trade. And then contoh BM Green ni tadi. Kan? Contoh BM Green ni tadi.
Kita consider ni buy on dip strategi, nak trade kan. Trade secara swing, beli dekat sini, jual dekat atas. So kalau nak buat that type of strategi lah. So kejap lagi kita akan go through sikit ni Bollinger Band, ni Bollinger Band ni adalah moving average, MACD dan sebagainya, untuk kita nak macam ni RSI, untuk kita nak detect apa waktu untuk nak membeli, waktu yang sesuai untuk membeli. Right? Okay. So kalau kata swing tadi ada 24%. Contoh kan. Okay, macam contoh KGB tadi berapa persen? Buy on dip 50 tweak low, kemudian lantunan semula dah ada 34%. Contohlah So itu adalah macam mana nak detect. Contoh antara yang ada adalah macam ni 50 tweak high, 50 tweak low. Okay, 50 tweak low berlaku reversal, kita entry. Kan? Kemudian ada lagi kalau macam dekat sini this area. So dia nak kaitkan juga dengan sentimen pasaran. Jadi kita akan go through sentimen pasaran. Okay, dah dekat separuh masa kita, second half dah. Baru ciri-ciri yang kedua ni. Baru subtopik yang kedua ada banyak lagi ni. Ada berapa ni? Market sentiment candlestick. Okay. Alright. Okay, tapi sebelum tu, siapa yang nak diskaun? Siapa yang nak diskaun? Okay lah. Okay. Okay, Julia nak ada urusan. Right. Time frame mana yang sesuai untuk buy on dip and pullback? Untuk saham Bursa Malaysia lah Saham-saham Malaysia. Uh, Daily dah cukup dah. Tengok daily dan juga intraday chart. Ataupun intraday chart. Okay, intraday chart tahu tak macam mana? Intraday chart ada tak kat sini? Masuk lagi tak? Okay, intraday chart yang ni. Yang katalah Carex. Carex naik lagi ke ni? Ni intraday chart. Ini yang intraday chart. Okay? Dia dah 80% dah. Itu kita bagi apa? RM90 kan. Carex. Okay, ni intraday chart. Tengok intraday chart pun dah cukup dah. Okay? Carex. Okey, yang seterusnya adalah kita nak tengok sentimen pasaran. So, sentimen pasaran ni adalah rasa tau. Apa yang kita rasa, apa yang pasaran rasa. Kan? Pasaran merasakan kebimbangan. Kebimbangan. Jadi orang nak jual, so dia jual je murah-murah. Berlakulah kebimbangan yang takut. Orang nak jual kan, dia nak jual. Whatever, dia ada apa-apa apa saham yang dia ada tu dia nak jual. Whatever price. Orang nak beli dengan harga yang murah dan orang nak jual je lah murah-murah. So itu adalah bearish. Ataupun kalau buy pullback ni pula adalah weak bearish. Okay, weak bearish ni adalah uh, harga buat kenaikan tetapi berlaku sedikit kebimbangan sedikit tekanan jualan profit taking dan sebagainya. Okey, berlaku weak bearish. Yang seterusnya adalah risiko untuk strong bearish ni, untuk buy on dip ni dia berisiko lebih tinggi. Kadang kita ingat dah dip dah, tapi dia dip lagi. Kan? Kita ingat dia dah buat lantunan tapi dia masuk ke dalam lagi. Okey, dia dip lagi. Okey. Kalau buy on pullback tadi macam yang tanya tadi apa? Kaunter apa tadi? P Globe tu risiko dia lebih rendah. Let's say lah kata tak jadi, kita boleh cut loss yang risiko agak minima. Kan? Lebih sedikit. Yang seterusnya adalah nama lain dia. Nama lain kalau you all biasa dengar, okay, penganalisa panggil sebagai bargain hunting. Right, bargain hunting. Yang seterusnya kalau buy on pullback pula dia panggil sebagai retracement. Alright, so yang ketiga adalah kita nak tengok market sentiment. So market sentiment ni dia adalah berkenaan tentang rasa tau. Rasa ni ilmu rasa lah. Ilmu rasa ni dia uh, dia tentang apa yang you all rasa sekarang ni tentang pasaran. Okay? Tentang pasaran. So apa yang kita tengok macam contoh, apa yang berlaku tentang keadaan sekarang, pasaran sekarang. Kalau kita tengok FBM KSCI kita, okay? FBM KSCI kita berlaku tekanan jualan, bearish. Bearish. Katalah, let's say lah, katalah you nak buy on dip, okay? Beli kat sini, kan? Tapi naik you tak jual lagi. You tak jual lagi. Tapi dalam keadaan bearish. Adakah dia nak turun? Oh, kalau turun lagi tu hari raya tu sebenarnya.
Ha, kan? Kan? Ada orang mendoakan harga saham jatuh So apa? Sebab dia nak beli lagi murah. Kan? Kemudian lepas dia beli dia doakan harga saham naik lah. Kan? Kita yang kat dalam ni kalau kita dah beli kita nak doakan harga saham naik kan. Tapi ada orang yang tak beli. Allah hari tu masa KLCI bulan April bulan lepas tak belilah. Kan? Harap-harap jatuh lagi. Apa ada juga So kita nak baca sentimen pasaran. Sentimen sekarang dalam keadaan bearish. Dia buat bearish ni mudah je. Low, high, lower low, lower high. Okay, dia tak buat higher high, high low. Okay. So sentimen keseluruhan ataupun ni adalah komponen dia FBM KSCI ni ada 30 counter. 30 counter yang besar-besar semua. Nestle, Maybank, bank-bank semua CIMB. Apa lagi? Semua company-company yang market cap 10 bilion ke atas macam-macam lagi company-company tenaga TM Time Axiata tadi Axiata ke dah low ke kena check dia punya market cap lah right so 30 market cap terbesar syarikat-syarikat besar mengalami tekanan jualan masih lagi mengalami tekanan jualan untuk hari ini sahaja masih lagi candle merah masih lagi orang nak jual dan jual murah-murah. So berlakulah penurunan berlakulah tekanan jualan. So itu adalah FBM KSCI. Sentimen adalah bearish. Esok sentimen. Kita nak tengok sentimen esok. So kita nak tengok sentimen esok antaranya adalah kita nak go through kita nak tengok news, katalis yang ada, right? Antaranya kita nak tengok future index dan sebagainya. So itu adalah cara-cara bagaimana untuk kita nak mengesan sentimen. Adakah tekanan jualan ni masih lagi sentimen tekanan jualan sentimen bearish ni masih kuat, masih kukuh, masih strong bearish ataupun dah sampai weak bearish, dah tak nak berlaku tekanan jualan. Okey. Kemudian membuat lantunan semula, right? So itu adalah sentimen. Kita nak dia pakai ilmu rasa tau. Dia memang rasa. Macam siapa yang dekat sini, siapa di area, dia ada ilmu rasa tau. Siapa yang beli dekat bawah, okey ni rasa dah habis murah ni. Dia pakai ilmu rasa. So kena expert rasa tu. Expert rasa tu rasa ni macam mana? Rasa seronok, rasa sedih. Yang dah tengok apa ni? Cerita apa ni? Movie. Yang tengok cerita-cerita apa ni baru? Apa nama tak ingat saya tak tengok tak sempat nak tengok movie sebab ada urusan-urusan kan ada kerja-kerja yang tengok apa Syamsul Yusof punya movie kan apa Syafiq Yusof punya movie kan apa you all punya dia about rasa tau. Siapa dah tengok cerita apa Gayung apa rasa dia kan dah dengar tak lagu baru ni apa rasa lagu tu. Walaupun kita dengar tapi rasanya lagu ni tak sedap rasanya lagu ni sedap kan lagi-lagi kalau you all dah explore more. Oh dia punya gitar dia punya ni dia punya contoh kan macam movie dia punya action macam orang-orang yang tengok movie kan. So macam tu juga rasa dalam pasaran ni kalau you expert rasa dekat pasaran saham ni you akan dapat. Okay ini dah habis dah ni dah habis rendah dah ni dah tak dia dah orang nak beli lagi murah kan orang nak beli lepas ni beli tinggi-tinggi. Okay ataupun ah, kalau kita tengok buy on pullback okay buy on pullback contoh macam ah, contoh macam IT Max tak Inta tadi Inta kan contoh macam Inta pun tak juga apa lagi P P Globe tadi Lantek Global contoh macam ni dah tak dia dah orang nak beli murah-murah lagi dah ni kat sini di candle merah ni kan tak ada dah orang nak beli murah-murah orang yang nak beli kena beli tinggi-tinggi so berlakulah lantunan tapi hari ni pun dia buka rendah so ni consider pullback lah ataupun this area kan orang nak jual 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 tak ada dah orang nak beli murah-murah orang yang nak beli dia nak beli juga kan orang nak jual dia nak jual lagi tinggi-tinggi so berlakulah kenaikan right so itu adalah pullback. Right. So itu adalah market sentiment yang kita nak baca dia adalah ilmu rasa. Okay. So investor trader sentiment dia greedy, fearful ataupun unknown. Unknown ni situasi yang nak naik ke nak turun, nak naik ke nak turun. Dan biasanya unknown ni adalah situasi uh, pullback punya situasi. Macam tu jugalah pullback kan dah buat kenaikan kemudian tak tahu ataupun membuat penurunan technical rebound macam Axiata tadi kan. Ni nak naik ke nak turun. Unknown, uncertain, tiada kepastian.
Okey, yang seterusnya, apakah reaction para pelabur berdagang bila bila greedy dia nak beli kan harga saham ni, alamak, beli RM1, dah apa, tak sempat lah beli RM1 kan, terpaksa lah beli RM1 10 sen, kan. So kalau tak beli RM1 10 sen nanti kita terpaksa beli pada RM1.50 lagi mahal. Baik beli RM1 10 sen. So datanglah. Itu adalah greedy dan buying demand masuk minat belian. So berlakulah kenaikan bullish. Bullish ni bull tu kalau dia nak serang, dia nak attack, kan, daripada bawah dia ni kan, dia dongak ke atas kan. So itu adalah bullish. Dan juga berlakulah uptrend, dan juga yang seterusnya adalah fearful. Orang takut, orang nak jual. Okey, dia nak jual tapi tak ada orang nak beli. Nak beli, orang nak beli, beli murah-murah. Beli murah-murah. So dia jual lah murah-murah. Kan? Orang yang nak jual tu dia jual lah murah-murah. Selepas dia jual murah-murah tu, tak ada juga orang nak beli. Orang yang beli yang murah-murah tadi pun dia nak jual juga, takut juga. Dia jual lagi murah. Kan? Dah beli RM1, jual 90 sen. Orang beli 90 sen tu takut juga. Kan? Macam tak naik ni, jual juga. Jual 80 sen. 80 sen, jual 70 sen. Sampailah satu tahap, dah tak ada orang nak jual murah-murah. Orang yang nak beli, beli tinggi-tinggi. Kan? Beli naik. So itu adalah selling pressure tu, berlaku tekanan jualan tu, fear, takut. Takut sebab apa? Beli 70, dia dah murah dah ni. Kan? Tapi tak ada juga orang nak beli kan. Jual je lah murah-murah. Sebab apa orang takut? Banyak faktor, antaranya sentimen. Sentimen pasaran tu sendiri. Kalau bisnes bagus tak ada masalah sebenarnya. Kalau harga saham jatuh tak ada masalah. Tapi kalau bisnes yang bermasalah kan, itu yang perlu lebih kajian tentang fundamental kan, kena kena kaji fundamental. Right, so itu adalah bearish, dan berlakunya downtrend lah, harga membuat penurunan demi penurunan. Serta ni dia wait and see kan, nanti dulu nak beli ke nak jual kan, nak hold cash ke nak hold saham. Contohnya kan, dia kata nanti dulu, kita tunggu dulu. Sampai satu tahap berlakunya breakout resistance. Ni bahasa teknikal analisis lah Ada satu paras halangan harga tertinggi, kemudian paras halangan tu, harga tu ditembusi. Ada orang nak beli lagi tinggi daripada harga sebelum tu. Kan? Berlakunya breakout. So barulah confirm, barulah confirmation, barulah berlakunya uptrend, berlaku kenaikan. So baru orang nak beli. Baru orang nak beli. Ada orang dia take risk, buy on dip ataupun pullback. Okay. So jadi dia nak cut loss tu tak banyak. Kan? So untuk uncertain ni nama kemudian, dia tak ada nama sebenarnya. Ni muncul kemudian, kangarooish, dolphinish, whatever lah. Tapi dia sideways lah. Tapi dia sideways. Okay, dia naik, turun, naik, turun, naik, turun. Uncertain, tiada arah tuju yang jelas. So itu adalah market sentiment. Yang seterusnya adalah kita nak tengok candlestick. Okay. So siapa sini dah pandai baca candle ni? Saya nak tanya ni. Okay, mana saya punya carta? Siapa sini yang dah pandai baca candle ni? Cuba type pandai. Saya pandai. Okay. Ni share kan? Share screen kan? Siapa sini dah pandai baca candle ni? Kan? Ni candlestick ni. Ada tak? Macam mana? Siapa tahu cara-cara nak baca candle ni? Mana carta? Mana ni? Okay. Besarkan. Okay. Siapa pandai baca benda ni? Ada yang pandai baca dah? Okay. Pandai sikit. Ada pandai sikit. Jawapan sikit-sikit boleh lah. Sikit-sikit. Okay. So, bagi yang tak pandai, okay, kena belajar lah. Okay. Belajar lah mana-mana tempat yang you rasa nak belajar. Ataupun boleh pergi ke saya punya website lah untuk kita nak belajar cara-cara nak baca candlestick ni. Ni yang saya kongsikan ni, mungkin selepas ni you all uh, lupa dan sebagainya, ataupun banyak persoalan yang masih tak terjawab. Okay. Kalau you all pergi lebih advance akan lebih terjawab lah. So, ni macam nak hilangkan garisan ni. Stop share dulu kot. Stop share. Share balik. Okay. Right. So, ini adalah candlestick. Candlestick ni adalah harga lah. Harga dalam time frame. Okay, time frame. Dia ada time frame sehari, ada candlestick sesaat, dia tak candlestick pun. Okay, kan? Contoh macam ni, saya tunjuk. Ni nak kasih faham secara ringkas lah. Kita ambil contoh. Okay, Carex ni tadi, ataupun apa yang solid. Tak apalah, Carex lah. Kalau kita tengok Carex ni dibuka pada pagi ni,
pagi tadi kalau you all scroll ke bawah tadi, harga tu dibuka pada sekitar 77 sen setengah. Okay, dan tutup pada harga 81 sen. Right, so pembentukan candle dia adalah yang saya besarkan. Okay, kalau you tengok kat sini 77 sen setengah, okay, ditutup pada 81 sen. Ni open, ni high. Kalau merah pula ataupun hitam pula macam ni, saya gunakan ni hitam. Dia buka dekat atas. Dalam hari tu sebelum pukul 5 ditutup kan, sebelum pukul 5 pernah jatuh sampai 77 sen setengah. Kemudian membuat kenaikan semula pada 78 sen dan ditutup pada 78 sen. Okey, kalau hijau ataupun putih buka bawah tutup atas, kalau merah buka atas tutup bawah. Yang toncet ni dia punya tertinggi dalam tempoh time frame tu. Kalau sehari lah, maksudnya dalam tempoh pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang tu, berapa harga tertinggi. Kita ambil contoh dekat sini ni tadi, correct? Kita ambil yesterday, semalam Wednesday. Okay. Alah, ni tak ada. Ni sini kot, kat sini. Ni. Okay, open, terendah, kemudian naik balik buat lantunan dan ditutup pada 78 sen. So, garisan ni dibentukkan sebagai candle lah. Right, so candlestick. Dibentuk dalam bentuk candlestick. Right, so kita nak tengok candlestick ni dia ada pattern-pattern dia. So bila pattern-pattern ni kita biasa tengok, so dekat situ yang kita boleh detect ataupun kita nak buy on dip ataupun buy on pullback. Biasanya buy on dip lah Kalau buy on pullback tu dia mudah sikit. Guna chart pattern pun dah okey dah, tapi buy on untuk pullback ni macam contoh yang ni, ni berlaku. Ni adalah reversal candle, hammer. Okay, reversal candle ni inverted hammer. So ni semua ada diterangkan lah kalau dalam saya punya kelas tu saya ada terangkan lebih detail ni. Okay, siapa yang berminat boleh pergi ke link. Ni macam-macam benda yang dikongsikan mana candlestick. Candlestick. Resolution gap. Ni candlestick. Ni macam mana nak baca candle ni apa semua. Ni ada diterangkan. Ni Morobuzu. Ni reversal. Ni apa ni? Bearish. Hanging man. So ni pattern-pattern ni kita boleh gunakan untuk kita nak detect reversal. Kita nak detect reversal So macam mana kita nak tahu reversal, macam mana kita nak tahu continuation. Alright. So macam contoh, kalau kita ambil contoh lah kita ambil contoh, kita tarik bawah sikit. Right. So tarik bawah sikit. So kalau kita tengok kat mana kita nak buy based on candlestick. Okay, ni downtrend. So ni downtrend. Okay, downtrend tak nampak lagi. Tak nampak lagi ada tanda-tanda reversal. Ni apa ni? Besarkan sikit. Hammer. Okay, hammer. Contohlah ni contoh ni adalah candlestick pattern. So kalau kita expert candlestick, mana lagi contoh yang lain? Ada tak buy on pullback? Pullback. Ni doji ada tak bullish engulf tak ada. Kita tengok counter lain, bullish engulf. Counter apa tadi? Tech fast you all tanya tadi apa? Tech tech base ada yang tanya komen tadi kan? Saya pun tak sekejap Satu lagi tadi Tancho. Tancho. Tech store. Okay, jom kita tengok tech store. Okay. Tech store. Tech store. Yang ni macam ni. Okay. Ni namanya apa? Tak ingat kan nama dia? Kan? Kadang tak ingat kan nama. Ni. Morningstar. Boleh tak? Boleh consider tak ni Morningstar? Boleh lah Morningstar. Kemudian berlaku lantunan. Okay. Tapi early lah awal. Dia buat Morningstar tapi dia sideway lagi. Okay. So itu adalah candlestick pattern. Macam mana nak buy on pullback, buy on dip kan? Right. Buy on breakout ni resistance. Breakout, buy on breakout and then pullback. Alright. So itu adalah candlestick pattern yang you all
go through lah lebih lanjut. So macam mana untuk kita nak detect. Dengan kita expert candlestick ni, kita dapat tahu psikologi pasaran. Ni dah tak boleh dah. Orang dah habis murah dah. Orang tak nak jual murah-murah dah ni. Ni macam ni namanya piercing line kan. Berlaku tekanan jualan. Kemudian harga ditutup. So penerangan dia lebih lengkap lah. So itu adalah candlestick pattern. Yang seterusnya adalah dia ada dua ada bearish candlestick dengan bullish candlestick. Ada macam-macam, ada engulf, ada harami, ada doji, ada morobuzu. Okay, ada macam-macam. So ini you all kena explore lebih lanjut lah. Kalau kita nak terang satu-satu, macam kat sini memang diterang satu-satu. Okay, macam yang dalam link yang saya sediakan tu tadi. Okay, macam dalam kelas saya memang saya terangkan satu-satu. Memang kalau tak pandai juga tak tahu. Biasanya pandai lah. Biasanya tak ada setakat ni belum ada orang nak tak ada orang minta minta apa ni refund ke apa, tak ada lagi. Okay. So itu adalah candlestick pattern. Yang seterusnya adalah chart pattern. So chart pattern ni adalah kalau tadi kita tengok satu persatu kan. Yang ni kita nak tengok overall ni. Keseluruhan ni kita nak tengok banyak-banyak candlestick ni. Kita nak tengok pattern dia, kita nak tengok pergerakan dia. Kita ambil contoh macam IT Max. Saya suka IT Max ni, dia uptrend, dia dalam jajaran uptrend dan mudah untuk kita nak tengok. Macam contoh uh, ada tak flat formation yang solid. Kita ambil gambar mudah lah. Gambar mudah dia lebih ni sikit sebelum ni. Okey, macam contoh ada tak lagi? Tak ada. Okey. So dia ada pattern-pattern dia macam ni, boleh panggil inverted head and shoulder. Dia ni adalah chart pattern bagi yang siapa yang join kelas biasa yang pakar chart pattern ni Reza. Reza dia kan. Okey. So kalau macam ni ni kita panggil sebagai boleh kata flat formation ataupun triangle ke symmetrical ke. So ini adalah pattern pembentukan carta tu. Dia carta ni dia adalah kehidupan sebenarnya. Dia adalah kehidupan yang tindakan para pelabur pedagang tu, dia sampai satu tahap dia tak boleh naik dah. Okey, dah tak boleh, dah tak ada orang nak beli tinggi-tinggi kan. Nak jual murah-murah, tapi jual murah-murah sikit. Pattern dia macam ni. Kemudian dah habis orang dah jual murah-murah, dah tak ada dah orang nak jual murah. Orang nak beli, dia beli lagi tinggi-tinggi naik. So this one is a pattern yang tindakan tersebut berlakunya pembentukan carta. Berlakunya pembentukan carta macam ni kan. Macam contoh KGB. Okay. KGB. So carta ni macam contoh yang ni consider as a V shape lah. Ni consider V shape, right? So V shape, right? Macam tanco. Kita yang tanya tanco, ada yang tanya tanco. So sambil-sambil tu kita review juga counter-counter tu, kita tengok dalam keadaan macam ni lah sambil kita belajar lah. Okay. Macam Tancho ni, kalau you all tengok ni volume dia macam ni tau. Volume dia disusun. Kan? So itulah dia. So kalau macam Tancho ni, ni berlakunya breakout. Ini namanya pullback lah. Ni consider pullback lah. Bila dah breakout macam ni, dah breakout dan buat kenaikan. So this one is considered pullback. So itulah dia. Carta ni dip sama juga buy on dip tu. Dip tu kalau dia dah buat lantunan baru kita namakan dia dip ataupun bagi nanti lah bagi nanti aktiviti. Tapi kalau katalah tadi Gamuda katalah kita dah beli dekat sini kita ini dah jatuh dah ni kan. Kita beli di area kan. Tapi tak naik. Kemudian kat sini kita jual. Yang give up. Right, despair or give up apa tu rasa. So kita jual. So ni dah deep ni, tapi kita jual deep lagi. Ni dah celup dah ni, tapi kita tak jual, kita jual lagi dalam. Kan, right. So kita nak kita nak apa ni, identify the kita punya entry point dengan exit lah right. So itu adalah pattern. Dan kalau kita tengok contoh macam Gamuda ni,
Chart pattern je, chart pattern yang ada kejap ni antara lah V-shape. Ada tak V-shape? Consider V-shape. V-shape yang ketara macam hari itulah, macam uh, masa masa COVID itu memang memang clearly V-shape lah. Kalau macam Inta tadi pun boleh consider as a V-shape jugalah macam ni. Ni V-shape V-shape. Buat lantunan semula. Right, so V-shape, ada W-shape. So itu adalah chart pattern lah double top, double bottom, triple top, triple bottom. Dia ada reversal candle dengan continuation, sorry, reversal pattern dengan continuation pattern. Okay. Double top, double top tu biasanya daripada naik nak membuat penurunan lah. Okay. Kalau dia tak, katalah dia buat dua kali membuat kenaikan, buat apa? Buat harga tertinggi touch tempat yang sama. Kemudian tak buat penurunan, dia buat kenaikan. So nama dia bukan double top. Nama dia mungkin rectangle ataupun symmetrical triangle ascending ke apa-apa So dia membentuk membentuk daripada psikologi para pelabuh pedagang ni, membentuk pergerakan carta tu Dia ada triple top, triple bottom, head and shoulder, semua rectangle, right symmetrical. Yang ni adalah continuation. Continuation ni adalah pullback biasa buy on pullback tu. Kalau macam contoh flag, flag ataupun pennant adalah chart pattern yang biasanya adalah continuation. Kita ambil contoh Inta ni. Kita ambil contoh dekat sini Okey, ni adalah flag Ni adalah flag. Okey, ni dia punya bendera, ni dia punya tiang. Ni dia punya tiang. Okey. Ni. Ni dia punya tiang ha, jadilah flat formation. Ataupun pennant katalah ni kat sini. Pennant katalah ni kat sini. Okey. Ni pennant lah. Pennant tu dia segitiga. Pennant tu dia berbentuk macam ni. Ni, ni. Dia segitiga. Bendera segitiga tu. Ha, pennant formation. Sama kan. Kemudian harga membuat kenaikan. Okay. So itu adalah pennant formation. Ni flat formation. Ada tak pennant? Pennant this area ada tak? So biasanya macam itulah. Contoh SCG. SCGM, tak nak SCGM. SCG. Okay, macam ni. Ni pennant. Pennant formation. Ni. Right. So ni namanya buy on pullback Inilah pullback. Okay, masa pullback ni kita beli. Okay. Okay. Ni pennant lah, bentuk pennant. Okay, pullback and then kita beli this area. Kemudian buat kenaikan lagi. And then kita boleh jual di bahagian atas lah. Macam ni, buy on dip lah. Buy on dip. Yang ni kita gunakan moving average. Ni adalah indikator. Ni moving average 100. 100. Okay. Kemudian membuat lantunan semula. Buat kenaikan. Right. So itu adalah flat formation, pennant, falling wedge. Yang ni you all boleh explore lebih ni lah. Rectangle, macam rectangle ni dia 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 dua, dia hybrid. Dia boleh jadi reversal, dia boleh jadi continuation, sama juga symmetrical, right? Cup and handle, rounding bottom, rounding top, saucer, macam-macam nama yang ada. So ini adalah contoh-contoh chart pattern yang ada. Bearish double top, okay, head and shoulder. Kalau ni pula bullish inverted head and shoulder. Ini adalah bentuk-bentuk pattern yang ada lah macam flag. Mana flag tadi? Flag kat sini. Ni bullish flat pattern, yang ni pennant, right? So ni adalah psikologi pergerakan orang nak beli jual tadi tu. So dia membentuk carta tu, dia terbentuk kat situ. So dekat situ kita nak expert cara baca carta ni, boleh boleh bila kita expert ni, bila kita expert, biasa kita biasa buat training and practice, and then uh, kita akan dapat kesan lah untuk kita nak entry, untuk kita nak buat keputusan beli dan jual. So selepas selepas kita dah gaji dengan lengkap, and then kemudian kita nampak satu bentuk pembentukan carta yang kita nampak yang risiko dia adalah rendah dan return dia adalah tinggi, and then kita execute lah, kita laksanakan beli dan kita nak trade lah kita beli dan jual. Okay, so itu adalah chart pattern. Yang seterusnya indikator. Indikator ni ada banyak Kalau you all tengok dekat sini, dekat saya gunakan
M plus punya chart. Kalau you all guna trading view pun banyak juga. Okay. Trading view. Okay. Hilang dah trading view. Trading view indicator pun banyak eh. Banyak lah. Tak kisahlah mana-mana. Tapi ni kalau you all tak reti guna, satu isu juga. Kalau you all reti guna, nak kena belajar lah macam mana nak kasi nak reti guna tu. Okay. Right. So indikator ada banyak. So saya tunjuk yang ada ni je. Secara ringkas moving average, Bollinger Band. Okay, moving average ni, okay, moving average ni garisan merah ni dia adalah purata pergerakan harga. Okay, untuk ni dia moving average ni 20 20 harga 20 candle dia campurkan kemudian dia bahagikan 20 lah. So dia dapat pergerakan harga moving average. Purata pergerakan harga. So mudah sebenarnya moving average ni kita nak baca trend. So bila harga berada di atas moving average dia adalah uptrend. Harga berada di bawah moving average dia adalah downtrend. Contoh macam ni uptrend. Yang ni kalau kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun ni adalah sideways lah. Right. Contoh macam Axiata ni tadi. Okay. Kan downtrend lah. Mudah je kan. Harga berada ni downtrend. Right. So itu adalah moving average. Dia ada dua, ada banyak. Okay. Ni ada macam-macam lagi nama. Ada exponential ni boleh tukar. Kalau kita tekan dekat sini. Ni ada. Ni simple moving average. SMA. Ni EMA. Weighted moving average kan. Lagi H2 whole tu moving average. Tak ingat. Kan. So moving average ni ada banyak. Yang sebenarnya ni adalah 20, ni adalah 50, ni adalah 100, ni adalah 200. 200 punya, kalau yang ni 200 candle tu, kan, dia buat, ambil dia punya closing dia tu dan kemudian dia totalkan 200 candle, closing dia, kemudian dibagi kepada 200 lah. So dapatlah moving average. Kalau exponential dia ada formula. Formula nak kasih dia akan jadi lebih smooth, dia akan jadi lebih rapat. Okay, okay, saya ambil contoh Yang ni kalau kita tengok dekat sini, saya tambah satu kat sini. Saya tukarkan EMA 20 Saya tukar warna apa dia? Kita ambil warna hitam lah. Okay, warna hitam. Apply. Mana? Tu dia. So dia berbeza lah dengan moving average merah ni. Walaupun dia 20 juga, tapi dia ada sedikit. Dia lebih rapat dengan harga. EMA tu dia lebih rapat dengan harga. Okay. Lagi lagi exponen dia apa EMA ada lagi weighted lagi rapat HMA lagi rapat lah. Okay. So itu adalah moving average. Yang seterusnya adalah yang ni mudah bila berlaku contoh uh, berlaku tekanan jualan bila harga sampai kita ambil contoh SCG ni tadi. Ni memudahkan, dia tak semestinya boleh pakai tetapi dia sedikit sebanyak boleh jadikan kita punya guideline. Contoh macam ni, moving average 100 as a support dan kemudian membuat lantunan. Kemudian sekali lagi moving average 200 pula buat support, buat lantunan. So this area orang nak buy kan. Sometimes kadang-kadang berlaku sangat kuat pressure, berlakulah tembus lah. Tapi kemudian buat lantunan semula. Okay. Dan syarikat masih lagi dalam jajaran uptrend. In term of fundamental, kita kena explore, kena lebih lanjut tentang asas syarikat tersebut lah. Syarikat tu jalan perniagaan macam mana. Kita tak tengok semata-mata keuntungan yang dah lepas. Kita tengok keuntungan pada masa hadapan. Sebab keuntungan pada masa hadapan tu yang drive, yang mendorong untuk kita nak jual tinggi-tinggi, ada orang nak beli. Okay, right? So, itu adalah moving average. Yang seterusnya adalah Bollinger Band. Bollinger Band ni, dia adalah standard deviation. Ni matematik. Matematik apa? Uh, tingkatan 5, tingkatan 6. Standard deviation kan, matematik. Tingkatan 4 apa? Standard deviation untuk moving average. Dia akan jarak apa? Dua. Dia akan tujuan dia adalah dia ada range, dia ada jarak. Kalau kita tengok garis yang putus-putus merah ni kan, harga dia berlega-lega, dia lepas kejap kemudian dia masuk balik dalam dalam Bollinger. Okey? This area pun sama. Dia keluar sikit lepas tu dia masuk balik. So dia ada range apa? Anggaran harga pergerakan tu. Okey? Right, so itu adalah kalau buy on dip, contohnya dia keluar je bawah ni, buy, ya kan? Dia naik je. Kalau buy on pullback pula, dia macam mungkin dekat this area, dia main dekat moving average 20, dia main middle band garisan yang tengah-tengah ni. Garisan tengah-tengah ni,
Middle band tu adalah MA20. Nak kasi faham. Ni standard. Standard biasanya MA20 adalah middle band. Boleh boleh adjust, boleh tukar. Yang seterusnya adalah MACD. MACD ni pula adalah dia ambil, dia guna EMA. EMA 26 dengan EMA 12 ni ditolakkan, dia ada formula dia lah. Ni kalau berlakunya bullish ni namanya bullish crossover. Biru bersilang, buy. Okey. Biru biru bersilang buy. Biru bersilang bawah, merah ke atas, sell. Ni indikator-indikator yang digunakan untuk memudahkan. So dalam dalam kelas saya ada kongsikan benda ni. Okey, yang seterusnya adalah RSI. RSI ni overbought, oversold. Kalau harga tu berada bawah 50 ataupun berada bawah 70, berlaku maksudnya dah terlebih jual. Orang dah jual, orang dah tak dah 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 terlebih jual. Kan? Jadi bila dah terlebih jual, berlakulah panic buy. Panic buy. Panic buy dia buat lantunan. Kan? Ni namanya panic buy, contoh kan. Ataupun berlaku tekanan jualan, orang dah terlebih terlebih beli. Terlebih beli. Kan? Dia jadi panic sell. So itu adalah RSI lah. Okay. Right. So settle untuk settle lah. Settle lah untuk sesi hari ini. Buy on dip and then buy on pullback. Ngam-ngam pukul 10. Okay. So ada apa-apa persoalan setakat ni? Yang berbangkit, yang perlu penjelasan lebih lanjut. Okay. Ada apa-apa soalan lagi setakat ni? Okay. So, okay lah tu. Okay. Ada soalan tak? Ada soalan tak sebelum kita nak habis sesi ni? Ngam-ngam ni pukul 10. Ni apa betul? Kan? Menepati masa. Okay. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada eh? Okay. Last sebelum saya nak habiskan sesi ni. Saya nak juga dapatkan feedback dari you all. Boleh tengok kineji tak? Triangle pattern. Okay, tengok tengok sekejap. Okay, tapi jangan soalan-soalan counter ni ngam-ngam eh. Jangan tanya lagi dah. Bukan sebab apa? Sebab saya tak nak ganggu masa you all sebenarnya. Sampai satu tahap masa uh, tak perlu dihabiskan kineji. Apa soalannya tadi? Sebab ni bukan sesi, ada sesi yang ni kan, sesi berkenaan tentang ni kan, review counter dia kan dengan ni. Cuba tengok nanti kineji ya. Kineji kineji break triangle pattern. Triangle pattern. Kineji belum lagi. Pattern ni dia subjektif tau. Ada orang dia anggap ni adalah triangle. Okey, ni adalah triangle. Okey, ni adalah triangle ataupun uh, ni lah triangle pattern. Okey. Ni lah. Ada orang dia anggap ni adalah triangle pattern. Ada orang pandangan dia pula ni bukan triangle. Ni rectangle. Kan? Sangat subjektif sebenarnya. Okay. So kalau kata dia nak kata dia breakout tu, uh, uh, triangle ni, kan? Berlaku memang berlaku breakout lah. Kan? Berlaku breakout lah. Tapi di isu dia adalah faktor-faktor lain. Ni SCG. Kinergi. Patut dia macam lah. Kinergi. Triangle pattern. Tak nampak? Tak nampak triangle? Kan? Mungkin dia cat-cat pattern ni Reza je yang pandai. Saya tak suka pakai cat pattern. Tapi belajarlah, tapi tahulah. Sebab apa tak pakai cat pattern? Sebab saya ni adalah matematik, numbers. Saya guna indikator tu. So that's why sebab tu kalau you tengok saya pakai indikator je. Indikator ni orang matematik dia suka indikator. Orang orang sastra, seni, ilmu rasa ni dia pakai teknikal lah. Dia pakai apa ni? Pattern. Okay? Dia pakai cat pattern. So setakat ni belum ada breakout lagi. Okay? Okay? Tak ada tak ada jelas coach bagi tak ada. Okay, ngam elok. Thank you semua Nazri, tapi macam dah jatuh balik. Belum. Okay? Alright. So, sebelum tu uh, horizon dari gap tu. Tarik horizon dari gap. Ni this one kan. Ni satu gap, ni gap.
bearish, ni gap juga ni, ni gap. Dia nak tahu, belum lagi, belum lagi. Dan juga dalam condition, dalam condition, dalam keadaan market sekarang, belum ada satu arah tuju yang jelas tau. Okay, belum ada satu arah tuju yang jelas. So, bila dalam keadaan macam ni, kita punya decision adalah uh, kita nak hold cash ke kita nak hold saham. So, kalau kita nak hold saham tu, kita kena ada asas yang mengatakan saham ni bagus apa semua lah eh. So kita boleh hold. And then kalau katalah kita dah kaji syarikat ni Kinergy ni for the long run, yang bisnes dia akan lebih ni, tak ada masalah untuk hold. Tapi untuk situasi sekarang belum ada arah tuju, uncertain. Tiada arah tuju yang jelas. Yang berlaku, April berlaku selling pressure, okay? Dan kemudian berlaku lantunan semula lah. Alright. So, dan kalau kita tengok hari ni US pun, US market kalau kita tengok ini US market buka macam ni. Wah, ini tapi US pun sama juga. Okay, kalau kita tengok Dow Jones, sama je. Pattern yang sama. Right, belum ada arah tuju yang jelas. Cuma lama lama lagi Donald Trump ni 3 tahun lagi. Kan? 3 tahun kita perlu, seronok Trump ni adalah volatility dia tu. Kita boleh cepat. Nah, pump keluar. Beli keluar. Tu seronok Trump lah. Kan? Biden tu dia ride the trend. So tu yang berlaku lah. So condition right now untuk orang yang long term tu dia memang tak ada masalah, dia boleh hold, kan. Tapi untuk orang yang short term nak keluar masuk nak buat duit hari-hari ni kan, duit pergi pasar kan. So dia kena expert untuk tangkap buy on dip ni lah. Okay, buy on dip ataupun breakout. Okay, okay, dah betul dah tadi. Dah, ACG tadi dah betul dah. Dah pergi ke mana tadi? Ke Kinergy. So Kinergy ni masih lagi, dia syarikat baru ni. Ni syarikat baru saja listing kan. So syarikat baru listing ni, pattern, mungkin pattern dekat sini kot kan, triangle. Katalah you ambil lagi besar lah you ambil lagi besar pun tak nampak tak, dia belum lagi, belum lagi breakout. Okay, belum lagi breakout. Dia mudah adalah, okay, kalau you all tengok dekat sini, saya bagi satu kaedah mudah je. Kalau you all tengok sini, saya ada letak satu garisan. Ni nama dia 50 tweet, 50 tweet high. So kalau dia breakout 50 tweet high, biasanya memang uptrend. Saya ambil contoh yang mudah kan. Pattern untuk berlakunya uptrend tu mudah je nak detect. Sebab tu 50 tweet high ni biasa digunakan oleh, dia ada a lot of reasons sebenarnya. Kalau you kaitkan dengan Wyckoff, dengan wave lah, apa-apa lah, macam-macam, apa-apa saja. Antaranya adalah 50 tweet high ni adalah satu teknik yang simple je. Okey. Singgit dan beri mesin. Para resistant tak breakout. Okey, tak breakout. Kemudian 50 tweet high yang ada sekarang ni adalah di area ni breakout 50 tweet high. Okey, padam. So that's why guna psikologi, guna ni je. Breakout 50 tweet high. Yang susah-susah. Okey, breakout 50 tweet high and then tunggu dia pull back dekat moving average berapa-berapa. Kan? Breakout 50 tweet high, tunggu breakout and then layan. Okay, layan. Berapa persen dah? Berapa persen? Kan? Lah salah mana-mana pun. Katalah kat sini pun. Eh, okay lah, semula. 50 tweet high. 50 tweet high. Lakunya breakout 50 tweet high. Di area Tu kata guna teknik mudah je. Ni breakout 50 tweet high. RM1.75. Okay. And kenaikan sebanyak higher 146%, 200%. Okay.
Kineji, dah break out belum 52i? Ha, belum lagi, tak cukup setahun lagi. Okey. Apa lagi? MN Holding. Apa lagi? Banyak counter-counter breakout 52i. Saya punya screener setup. Ni macam ni breakout 52i. Saya punya screener pakai dekat sini. Pakai dekat ni pun boleh juga. Sepah-sepah. Apa je counter ada? Sunlit. Okay, macam tadi ada yang tanya Tancho. Kan breakout 52i. Spritzer ni pun cantik. Ya, tapi pullback. Belum ada ni lagi. So ni antara lah macam mana untuk nak detect yang counter-counter yang berpotensi lah. Okay, so untuk sesi hari ni cukup dah lebih 10 minit. So hopefully saya harap you all dapat manfaat dari apa yang dikongsikan. So daftar untuk sesi-sesi yang seterusnya. Right, so sesi-sesi yang seterusnya. Minggu hadapan ada lagi tu. Okay, terima kasih. Minta maaf kalau ada tersalah bahasa, silap kata. Alright, jumpa di sesi yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum dan selamat malam.